dan saya amat berterima kasih kepada pihak Hakim Mahkamah Tinggi Melaka yang telah pun merekodkan penghakiman persetujuan ini. Yang jelas bahawa kenyataan-kenyataan yang dibuat oleh YB Mas Emianti adalah berunsur fitnah, dan beliau sendiri mengakuinya dan akan mengeluarkan kenyataan maaf secara terbuka dan akan memadamkan semua kenyataan-kenyataan tersebut yang telah pun dimuat naikkan di semua platform media sosialnya. Dan yang paling penting juga ia membayar ganti rugi sebanyak RM50,000 kepada Mara. Daripada awal lagi saya katakan kita tidak boleh membiarkan fitnah-fitnah ini berlega, dan saman itu tetap akan diadakan. Soal berapa nilai yang akan kita dapat itu bukan perkiraan saya. Bahkan saya daripada awal lagi menyatakan bahawa setiap sen itu tidak akan masuk dalam kocek saya dan akan masuk ke dalam Mara, dan kita akan masukkan dalam wakaf Mara Madani untuk manfaat pelajar-pelajar. Daripada awal lagi ini bukan soal berapa nilai ganti rugi itu, tetapi soalnya adalah fitnah. Yang saya rasa fitnah ini tidak boleh jadi menjadi bahan ruji bagi ahli-ahli politik, apatah lagi yang melibatkan institusi yang banyak jasanya kepada orang Melayu dan Bumi Putera. Ini sepatutnya ada sempadan. Kita boleh berbeza pandangan, tetapi yang melibatkan institusi kita sendiri. Mara ni bukan milik satu-satu pihak, ia milik kita bersama. Jadi sebab itu saya minta supaya kalau ada masalah ke, kalau betul-betul ikhlas nak membantu rakyat, boleh jumpa dengan Mara, boleh jumpa dengan saya, tetapi jangan keluarkan kenyataan yang banyak menimbulkan persepsi, mengatakan membazir duit rakyat, menyalahgunakan duit rakyat. Saya pergi terjah ke MRSM ini, buat jelajah ke sana sini, padahal itu sebab saya pergi jelajah, saya pergi turun ke MRSM tanpa memberitahu, sebab saya tak nak mengeluarkan kos kepada mana-mana institusi. Biasanya kalau pengurusi turun dengan jamuannya, dengan apa semua, dengan bunga mangganya. Kali saya tidak, saya ubah benda itu. Saya pergi secara senyap-senyap supaya tidak ada kos langsung pun dalam konteks ini. Jadi kenyataan-kenyataan berunsur fitnah inilah yang sebenarnya membentuk persepsi seolah-olah Mara disalahgunakan, berlaku penyelewengan, penyimpangan. Sebab itu bagi saya we have to put stop. Sebab itu dalam konteks ini saman kena dilakukan, saman fitnah, dan alhamdulillah hari ini kebenaran telah terbukti, dan saya mengucapkan terima kasih kepada barisan peguam yang diketuai oleh Datuk Adnan Seman, dan juga pegawai Mara yang memang daripada awal konsisten untuk mempertahankan maruah dan imej reputasi Mara sebagai institusi rakyat ini. Kami telah sepakat bahawa apa-apa pun aspek integriti itu paling utama untuk kita pertahankan. Okay. Alright. Suara Rakyat.